Assalamualaikum guys. So hari ini dah hari ke-19 kita berpuasa. Sekarang pun dah 5.30. Jomlah kita sahur terlebih dahulu. Let's go guys. Okay guys, so kita akan makan cheesecake kita saja. So ini cheesecake kita. Jomlah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Sedapnya. Kita makan lagi sikit. Sedapnya. Okay, so sahur ni kita makan sikit je sebab saya tak lapar sangat. Saya nak minum air tu banyak. Okay, so dah habis. Langsung saja kita akan ambil air, and then kita ambil uduk dan solat subuh. Dan kita akan bagi tahu aktiviti seterusnya. Aktiviti pada hari ni apa guys. So kita akan minum air terlebih dahulu. Ya, kita minum air. Minum lagi sikit. Okay, habis. So let's go, kita terus solat subuh. Let's go. Alhamdulillah guys, so dah habis juga solat subuh. So aktiviti kita pada hari ni adalah mengemas rumah. Kita akan mengemas rumah sebab kita dah nak raya dah guys. So lagi beberapa hari lagi. So korang boleh tengok kat belakang tu ada penyapu. Jomlah kita ambil dan kita akan kemas rumah. So kemas rumah je dulu tau guys. Saya akan sapu lap dinding maybe. Lepas tu decoration baru episod yang seterusnya. So kalau korang tak nak dengar saya yapping, jomlah kita terus hias-hias rumah. So sambil tu saya akan buat time lapse lagi. Saya akan kemas rumah macam mana. So korang boleh tengok nanti. So let's go guys. Okay guys, sebelum kita time lapse dulu, saya nak bagi tahu kita akan gosok bahagian mana. So saya akan bukan gosok, kita akan sapu seluruh rumah kita. Dari sini, dari dapur, dari meja makan sini sampai ke belakang bilik RZ team semua. Sebab saya akan mengemas rumah kita sampai rumah kita jadi lebih bersih, takkan nampak kotor dah. So sebelum tu saya nak mandi sebab saya dah busuk sangat ni. So jomlah kita mandi terlebih dahulu. Mandi kat bilik ni je lah dengan RGB hijau kita. Langsung saja kita akan mandi. Yes, kita mandi terlebih dahulu sebab kita busuk guys. So busuk-busuk ni kita kena mandi terlebih dahulu sebelum kita bekerja. So kita mandi terlebih dahulu. Yes, kita tengok hygiene kita baru 44%. Sabar, kita tunggu dulu. Mandi lagi. Gosok sana, gosok sini. Let's go. Kita mandikan ronyo dan kepuk juga di belakang tu. So saya sangat bangga sekarang. Ronyo dan kepuk sentiasa ke teman saya di mana-mana saja. So kalau korang nak tahu Anyu kat mana, Anyu bersama RZ Chan, bukan bersama saya. So bersama saya hanya ada ronyo dan kepuk. So kita mandi terlebih dahulu. Mungkin hygiene dah habis. Okay dah. So langsung saja kita ambil penyapu kita dan kita akan terus buat kerja kita pada hari ini. Dan saya akan time lapse juga ya guys. So sebelum tu saya nak tunjuk bahagian mana saya nak sapu. So kita akan sapu dari bilik saya ke tandas juga. Saya akan bersihkan tandas. So dari sini ke sini, ke dapur ni juga, ke semua tempat lah saya akan sapu sampai berkilat guys. So let's go, kita akan time lapse untuk kita kemas rumah. So let's go, kita time lapse terlebih dahulu.
Okay guys, so ya kita dah habis dah sapu seluruh rumah ni. So ya langsung saja kita masak kot, ataupun tengok kalau boleh saya akan vacuum. Saya akan rakam saya vacuum rumah ni kalau boleh. Kalau tak boleh saya terus masak je lah untuk berbuka nanti. Sekarang pun dah pukul 5.30 macam 5.30. Okay, so langsung saja kita akan masak ataupun vacuum. Let's go guys. Okay guys, so saya ada beli beberapa barang. So inilah barang-barang kita untuk saya buat kerja sikit. So saya ada beli mop dia tak spawn lagi. So ada sponge dengan spray. So tu mop dia. So saya akan sponge dan spray dan mop terlebih dahulu. So saya akan time lapse untuk diorang bertiga. Allah, apa ni? Let's go guys. Okay guys, so saya lupa nak masak tadi. Saya lupa nak rekod. So saya dah masak hotdog. So jomlah kita berbuka terus sebab dah azan dah. Saya lambat sikit berbuka. So langsung saja kita akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam. So tadi korang boleh tengok time lapse saya kemas rumah. Saya kemas rumah tak adalah cantik sangat. So saya dah kemas rumah. Tinggal masanya untuk dikerik. So dikerik bukan pada hari ni tetapi pada hari esok. So kita makan dulu hotdog kita ni sebab dah berbuka, kita makan je lah Okay, so hotdog terapung lagi. Tak apalah. Okay, so kita ambil air dulu. Salah bukan. Okay, kita ambil air. Okay, jomlah kita minum. Okay, nice. Sikit lagi. Okay, nice, sikit lagi. Habis. Okay guys, so itu saja kot untuk video kali ni ataupun episod 19 kali ni. Harap korang enjoy lah saya time lapse tadi Walaupun video ni sekejap je, tak adalah lama sangat sebab nak kemas rumah je. So episod 19 pendek je. So jumpa korang di next episod 20 ataupun hari ke-20 kita berpuasa. Jom jumpa korang di next video. Bye.